Okey, kita akan review water purifier. Model ni WD518. Okey, saya akan review berkenaan produk ni. Actually, dia dah jual kat market tahun 2023. Cuma kita mungkin ada tak nampak dia punya video dekat market, tak nampak. Okey, saya akan preview produk ni. Actually, antara top seller kita dalam produk LG ni ialah produk ni dipanggil WD518 water purifier. Okey, saya akan ajar bagaimana cara nak menggunakan button untuk model ni. Okey, sila ikuti video ni lepas ni. Okey, saya keterangkan tentang produk ni WD518, macam mana cara nak menggunakan produk ni. Okey, kalau kita tengok ke atas ni, dia ada button untuk hot water 40 degree untuk air susu baby. Okey, ni 40 susu baby, 75 tea, 85 kopi. So macam mana kita nak draw untuk kopi ni? Kita letak kuantiti dia, turunkan draw. Kita itu habis lah. So contohnya kopi, kalau kita nak lock dia, kita tekan dia 3 saat, dia akan lock, tak diguna lah. So kalau kita nak unlock ni, tu button kalau nak bagi safety lah, takut budak main unit ni. So ambient, ni ambient di sekeliling wifi, kita tengok di bawah kan, kita tekan dia, keluar wifi. Wifi tu maksud dia tengah blinking, dia tengah search kalau ada kita punya apps LG Thinky kita gunalah. So itu kalau ambient ni dia air unlimited. Okay, kalau kita nak off dia wifi dia, kita tekan balik 3 saat. Okay, ini air sejuk, air sejuk ni 8 degree. So macam mana kalau kita nak naikkan turunkan, ini kan kalau kita tekan sekali dia naik 10 ml. Kita tekan lama sikit dia naik 50 ml, kalau turunkan 10 ml, kalau kita tekan lama dia tarik. Macam itulah. Okay, so lepas tu kita ada favorite button. Macam mana kita nak set favorite. Favorite ni ada 3 kuantiti kita boleh set. Contoh kita nak set air panas lah, kita letak kuantiti dia, tekan favorite 3 saat. So kita tekan nombor 1, tekan balik sini. Kita dah set lah. Okay, kita buat satu lagi. Contoh air ni kita nak buat 50, tekan balik favorite, tekan balik nombor 2, set balik. Air sejuk, contoh kita nak letak 190, so tekan balik sini. Okay, so so kalau kita tekan favorite 1, yang ni panas tadi, air kedua air ambient, air ketiga air sejuk. So okey, ni sekarang kita kalau kita turunkan air, boleh turunkan. Kita off dia, kita tekan dia serentak ni. Okey, so tekan dia. Dia tak turun. Okey, so kita on balik. Tekan balik. Okey, lepas tu ni volume kita rubah ni. Dia 120, 250, 500, 1000 dengan, kalau air panas dia tak boleh guna lah untuk continuous. So kalau kita tekan air ambient, dia boleh tekan sehingga ke continuous. Continuous maknanya boleh guna 3 minit atau seumpama 3 liter. Sama juga ini boleh buat 3 minit. Okey. So tu cara fungsi untuk model ni. Okey, model WD518. Macam nak tukar filter dia. So kita buka ni. Filter cover is opened. To replace filter, please insert the filter correctly and turn it to the end and close the cover. Macam mana kita nak tukar filter dia, kita buka dia, jangan off lah unit. Okay, lepas tu kita masuk balik yang baru. So pada siap, kita tutup balik. Tu ini 6 bulan sekali, ni setahun sekali. Filter cleaning will be carried out for about 7 minutes and other functions are disabled during cleaning. If the cleaning is not completed after replacing the filter, the appliance will not operate normally. Okay.
Kalau kita tak nak guna, kita Filter cleaning is cancelled. dah tengok produk tadi. Okey, nak order produk tu nanti saya dah sediakan saya punya WhatsApp link dekat dalam description tu. Anda boleh letak dekat description tu. Dan kalau katakan anda nak tengok lagi produk preview yang lain, anda letak dekat komen. Nanti saya akan preview produk yang anda nak, so saya komen.